Lagi satu soalan saya, clear tahu tak AI bantu kita. Okey, betul tu. AI bantu kita settlekan kerja-kerja tertentu, betul? Okey. Ada tak yang dekat dalam ni yang bukan subscriber Lavanet? Ataupun yang datang daripada grup tu, yang grup AI assisted tu yang bukan subscriber Lavanet. Ada tak? Kalau ada, cakap ada. Maknanya kalau bukan subscriber Lavanet, cakap ada. Alright. Cik Tasnim. Okay. Okay. So, saya ingat kita mula dulu dengan AI tu apalah. Okay, belum. Tak apa. Boleh je yang belum subscribe pun boleh stay je dalam ni. Kita share dulu AI tu apa. AI ni dia adalah bahasa dia, AI ni artificial intelligence. So kalau saya nak cerita detail juga AI ni apa, nanti makan masa. Tapi saya cuba ringkaskan. Tuan-tuan anggap AI ni satu robot yang macam orang suruhan kita. Kita minta aja nak buat apa, nanti dia buat kan. Ada, okay. Itulah AI. Ada macam-macam lah AI ni. Yang paling famous ChatGPT, ada apa lagi, DeepSeek, macam-macam. So sekarang ni kita malam ni nanti saya akan tunjuk lah, kita akan buat ebook guna satu app nama dia, satu platform nama dia Lavanet. Okay. Baik, malam ni sharing kita lebih kepada untuk cara nak buat ebook. Sebelum ni kita dah buat sharing tentang buat logo, buat video, copywriting, buat poster. Tuan Suhaimi ada latest, kita ada buat poster. Lepas tu kita ada sharing apa lagi, macam-macam dah. Okay, so hari ni kita nak share macam mana nak buat ebook guna AI. Nanti tuan-tuan akan tengok sekarang ni agak mudah lah nak buat ebook. Tak macam dulu yang kita kena type satu-satu perkataan dia. So sekarang ni bila kita guna AI, nak buat satu ebook tu jadi mudah. Apa ebook tu sebenarnya? Ebook tu nama penuh dia electronic book ataupun buku dalam bentuk digital. Buku dalam bentuk digital ni dia tak perlu publish lah, tak perlu nak print. So kat mana nak bila kita tak perlu print buku tu, kita nak baca kat mana kan? So dia biasanya dalam format PDF, EPUB ni ataupun MOBI, kemudian format PDF apa semua ni kita boleh baca dia dekat komputer boleh, smartphone boleh, ataupun ada satu alat tu nama dia Kindle. Kindle ni orang beli dia untuk guna macam nak baca ebook je. Sebab biasanya kalau nak baca dekat laptop dia tak portable, ataupun nak baca dekat PC kan. Kalau nak baca dekat phone, kadang-kadang dia tak skrin dia kecil kan. Dekat tab ke apa ke, tab pun dia macam kurang feeling. Dia lain. Kalau siapa familiar dengan Kindle nanti ataupun tak familiar boleh tengok nanti Kindle atau apa. Dia macam device untuk baca ebook. Okay, next. So saya nak terangkan juga, ebook ni ada banyak jenis. Dia ada macam panduan, dia ada checklist, dia ada case study, dia ada koleksi konten dengan motivasi. Okay. So contoh ebook macam panduan ni, contoh dia step by step cara buat dropship tanpa modal. Ataupun apa yang kita buat malam ni boleh kata macam panduan juga lah. Step by step buat ebook guna AI. Tapi malam ni sharing live lah, bukannya ebook. Kemudian kita ada checklist. So checklist, contoh ebook checklist, checklist lengkap sebelum melancarkan produk digital. So yang ni ada checklist untuk macam mana nak lancarkan produk tu, kena ada apa dekat dalam, kena ada apa sebelum kita nak
rancangan produk contoh dah kena settle sales page, dah kena settle WhatsApp business ke, dah kena settle page Facebook, dah settle katalog, produk info semua, checklist pun kita boleh buat ebook juga. Lepas tu kita ada apa lagi? Koleksi konten. Ebook untuk koleksi konten ni contohnya macam 21 tips marketing Facebook yang pernah viral. Koleksi konten lah. Ataupun 10 ataupun 50 resepi untuk ibu berpantang, ataupun apa lagi? 100 tips marketing. Kalau siapa yang familiar dengan Dr. Azizan, awal-awal dia keluar dulu, bukanlah awal, tahun 2011, 2012, dia buat advanced marketing power kot. Siapa yang subscribe dekat email dia akan bagi 100 tips marketing. Tu kira apa ni? Koleksi konten lah tu. Dalam 100 tips marketing tu, salah satu dia bagi tahu kena ada dua, kena bagi orang kita apa ni? Selengan jap, nak bagi orang business card kena bagi dua. Macam tu lah, salah satu tips dia. Ini kita ada apa lagi? Motivasi. Motivasi ni contoh 10 perkara saya belajar selepas gagal dalam bisnes. Ada orang jual ebook tentang kegagalan. Saya tak ingat tajuk dia jap. Bagaimana bankrupt. Saya tak ingat dah. Nanti saya tunjuk lah. Bagaimana bankrupt. Apa tu ada cerita pasal dia bankrupt lah. So apa lagi kita ada? Case study. Case study ni macam bagaimana saya jana 30k dalam 60 hari. Cerita lah. Tapi ini 1, 2, 3, 4, 5 ni tak semestinya kena ikut. Tak kisah kita nak tulis apa-apa tentang kepakaran kita. Kalau mahir tentang HR, buatlah tips HR. Ramai juga yang tak tahu tu. Nak buat produk boleh fikir lagi. Nak belajar macam marketing ke apa ke boleh tengok YouTube ke apa. Tapi HR ke ataupun ebook tentang tax ke account ke boleh tak tu. Ramai tak tahu. Tengoklah kepakaran apa kan. Kalau memasak buat tips ataupun buku resepi. Apa lagi? Okay, next. Dalam ramai-ramai ni ada 27 orang yang join. Ada tak yang pernah buat ebook sebelum ni? Boleh tak share? Kalau ada, type pernah. Oh tak pernah. Okay. Thank you for the response. Ada tak yang lain? Ada yang pernah tak? Manalah tahu. Ada yang pernah. Menarik tak? Bolehlah share nanti. Buat sebelum ni pernah buat ebook apa? Bolehkah ebook ni boleh buat presentation untuk perbentangan minit? Kalau ebook ni kalau nak buat presentation tak perlu sampai buat ebook. Saya rasa lah. Ini apa yang saya rasa. Tapi kalau ada yang lagi mahir boleh tolong jawab lah. Saya rasa tak perlu sampai buat ebook. Kalau buat presentation ni lebih kepada buat presentation terus lah. Buat kat slide ke. Baik. Tuan Zairi ada nak cakap apa-apa ke? Tolong komen Saya hari ni speaker problem. Okay, tak apa. Tadi kita tengok tak ada, belum pernah, tak ada pakai menulis. Okay. No problem. Okay, sebelum kita pergi tu saya cerita sikit lagi lah sebelum kita betul-betul fokus kepada nak buat ebook tu. Okay, kenapa ebook ni penting? Okay, satu dia lead magnet yang powerful. Saya sendiri tengah dalam proses nak buat ebook untuk kumpul lead. Lead ni apa? Macam potential customer lah. Daripada diorang baca ebook yang saya tulis tu, saya nak tarik customer pergi ke WhatsApp. Tak kisahlah WhatsApp ke website ke. Apa ni? Sebab aktiviti perniagaan saya ni ramai kompetitor.
So saya nak try guna ebook untuk tarik leads, dan saya tahulah sebab bila saya baca orang kata lead ebook ni lead magnet yang powerful. So saya nak try kemampuan dia lah. Design. Bukan. Ini presentation. Kita saja buat macam ni. Sebelum ni kita buat macam robot sikit. Ini presentation. Nanti kita tunjuk cara nak buat ebook So apa lagi? Kenapa ebook ni penting? Ebook ni penting untuk tingkatkan credibility. Credibility ni maksudnya, bila kita dah buat satu buku, orang akan nampak kita macam pakar dalam kita punya bidang lah. Contoh, orang ni buat bisnes printing. Dia ada buat satu buku pasal bisnes printing. Orang akan nampak dia sebagai pakar. Ataupun satu lagi, dia buat bisnes training digital marketing. Tapi dia ada buat buku tentang digital marketing. So orang akan nampak dia sebagai pakar. Satu lagi, ebook ni produk digital paling mudah. Kenapa dia paling mudah? Sebab kita tulis je. Kita tulis. Kita tak perlu nak rekod video apa semua. Nanti kita akan tunjuklah. Tambah pula kita buat ebook ni guna AI. Lagilah dia mudah. And then kalau kita nak jual ebook tu, so dia akan jadi satu produk yang kos dia rendah, untung tinggi. Kos dia nak kata zero tak boleh, sebab kalau kita buat guna Lavanet, kita akan bayar Lavanet lah. Bayar subscription Lavanet. Tapi hampir zero ataupun sangat rendah. Kos rendah lah tu. Maknanya kita subscribe Lavanet, lepas tu kita buat ebook. Jadi kalau kita nak jual, untung dia tinggi lah. Sekejap. Hari ni fokus kita nak buat ebook guna AI. AI tu apa? Artificial Intelligence yang saya cerita tadi tu kan. So kenapa guna AI? Jimat masa dan tenaga. Kita tak perlu nak type sepatah-sepatah. Kan saya cakap tadi, saya ada saya sendiri sedang dalam proses nak siapkan satu ebook. Ebook tu bukan 100% saya yang type. Saya cuma bagi ada, boleh kata 60% saya type juga sebenarnya. Tapi untuk penambahbaikan, AI yang buat. Kemudian balik pada poin nombor 2 kita tadi tu, membantu penghasilan idea. Antara masalah utama orang yang nak menulis ni, selain daripada tak ada kemahiran menulis, dia ada something yang orang panggil writer's block. Sekejap saya tunjuk ni. Saya type writer's block. Boleh pin writer's block ni apa? Macam tengah-tengah menulis tu, tiba-tiba macam blank. Idea tak ada. Itulah writer's block. So, di sinilah function dia AI. Kita dah tulis tadi tu, kita bagi tahu dia, boleh tak tolong tambah baik? Boleh tak tolong sambung tulisan saya ni? AI boleh buat macam tu lah. AI boleh bantu. Last sekali, bantu semak ejaan dan susunan. Boleh juga. Kadang-kadang kita type tu laju, kan? Ada typo. Lepas tu, kita tak perasan ada typo. So, kita minta lah AI yang tolong, semak. Alright. Hari ni, kita akan buat ebook guna Lavanet. Lavanet ni, saya tunjuk sekejap. Apa tu Lavanet? Buat yang macam tadi, ada yang cakap baru first time join kan. Cik Nur Azwa kata baru first time join kan. So saya tunjuk kejap Lavanet ni apa. Yang tu Lavanet. Lavanet ni dia satu platform. Dalam satu platform ni ada banyak apps. Ini untuk database and management. Kita ada chatbot, kita ada task manager, kita ada invoice generator, kita ada buyer persona. Saya nak sebut satu-satu nanti takut makan masa tuan-tuan pula. So saya tunjuk sepintas lalu lah Untuk website kita ada domain. Ni semua ni apps apps yang berfungsi menggunakan artificial intelligence.
blogging, SEO, domain, funnel pro. Okay, untuk image kita ada banyak apps ni untuk image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada lagi sebenarnya. Satu tu dia termasuk dalam copywriting. Mana? Image to text. Ni pun untuk image juga. So Lavanet, dia berfungsi menggunakan AI. Mana tadi? Untuk planning. Okay, kita ada copywriting apps juga. Nanti kita akan guna ni untuk buat ebook. Nampak tak? Ebook. Ya, dia tak tukar. Saya mengharapkan kepada wifi di homestay. Sekejap takut wifi tu tak perform. Kalau dia tak perform, kita kena tukar guna hotspot. Bagi saya masa sikit tadi okey. Oh, rasanya okey. Selamat datang yang baru join. Kita tengah nak godek-godek sikit lagi sebab macam connection internet tak cun sangat mana ni. Sekejap Okey, rasanya tak okey ni. Sekejap saya nak kena guna hotspot. Tapi kalau tukar Tafizuddin ke Tan Suhaimi ke, kalau kita tukar connection, nanti recording ni hilang Tak pasti, try switch. nak main tukar-tukar ni, tak berani ni. Alamak, dia tak boleh nak loading lah. Apa rasanya kalau tu dia keluar je kot. Asal ni, 8 minit tak boleh. Nak buka 8 minit dah. Tengah buka 8 minit dia tak loading. Takut internet saya slow. Sekejap Okey, kalau tutup video. Kalau tutup video dia macam dia berfungsi sikit lah. Alright. Off video. Dia. Betul, line tak okey. Minta maaf tuan-tuan. Okay. Ini apps untuk buat ebook dekat dalam Lavanet. Sekejap saya check balik. Nampak tak? Okay, nampak. Dia nanti kita cuma letak kita isi ruang-ruang kosong ni. Kita isi. Nanti saya go through lagi detail lah. Lepas tu kita akan generate tiap satu ni untuk bahagian planning lah. Untuk penulisan nanti saya tunjuk kita guna app lain pula. Dia dalam platform yang sama, dalam Lavanet juga. Tapi untuk ebook ni kita combine beberapa apps. Okay, tadi saya tunjuk Lavanet kan. Ada senarai apps dalam Lavanet. Okay. Kelebihan Lavanet ni apa? Dia tools lengkap untuk marketing sebenarnya. Selain daripada yang point nombor 4 ni lah. Tools lengkap untuk hasilkan ebook. Tuan-tuan tak perlu nak buka macam-macam website, tak perlu nak subscribe macam-macam AI sebab subscribe Lavanet je. Dah ada banyak apps untuk pelbagai kegunaan lah. Database, website, image, video, planning, copywriting, coach. Coach ni menarik nanti kita akan guna coach ni juga. Okay. Tukar.
Alright. So kita akan start buat ebook. Ada tak yang nak saya buatkan contoh ebook untuk bisnes anda? Boleh tak komen? Kalau nak lah, kalau nak saya buat contoh ebook tu, komen komen detail bisnes, nama bisnes ke, bisnes apa ke. Nanti kita cuba buatkan, kita buat live lah, contoh live. Macam mana nak buat ebook dengan bisnes tu ataupun topik tu. Okay, saya bagi masa sikit, mana tahu ada yang tengah nak tulis panjang ke bisnes apa ke kan. Kalau live kita yang sebelum-sebelum ni, kita ada partisipan yang konsisten. Partisipan tu apa ni, geng-geng berpantang, confinement center. Tu yang ibu tadi pun saya tunjuk contoh apa ni, ibu cabaran tempoh berpantang. Okay, 20 sebab harta pusaka jadi mimpi ngeri. Okay, kita boleh try. Sekejap Okay, kita try. Ini nak buka. 20 sebab harta pusaka jadi mimpi ngeri. Okay. 20 sebab. Kalau tak boleh ber-20 kan kita buat sikit Buat 10 ke. Okay. Harta pusaka jadi mimpi ngeri. Okay, ini dia apa ni? Industri apa ni? Pusaka Dia industri apa Saya nak kata insurans. Insurans bukan Dia industri apa Tuan Mohidin. Saya nak kira apa dekat dalam ruang kategori ni. Tulis Faraid lah, takut AI. Oh, okay. Pengurusan harta. Kita ni tak biasa. Target audience. Nak isi apa urusan harta pusaka. Ini kita nak target warga-warga yang dah berumur ke, ataupun ini education untuk anak-anak muda ke? Sebaiknya kita buat spesifik. Target semua kan. Kita try ni lah, kita try individu yang telah berpencin. Tone advice. Number of pages kita try dia 20 ni kan. Kita try lah 40. Okay. Font family, saya suka guna Calibri ke, tak apalah, kita buat Arial size. Font size 14. Language tukar ke bahasa Melayu. Okay. Font size ni tak penting nanti sebab kita akan tukar juga. Kita akan font size dengan font family ni tak penting sebab kita akan berkahwin usia 40 jadi. Tadi okay, font family dengan font size ni dia tak penting sebab nanti kita akan pindahkan ke Google Drive ke ataupun Microsoft Word ke. So tak semestinya kita kena tahu font family ni apa. Nanti kita boleh tukar juga. Married people berapa tu ni? Age 40 years old. Okay, kita try. Tadi kita dah key in dah result, kita key in result pula, kita key in detail mengikut apa yang Tuan Mohidin bagi. So kita tunggu apa yang ebook creator ni akan tulis. Saya takut dia tak boleh keluar apa ni. Tengok boleh tak? Sebab harta pusaka ni macam something yang okay. Wah. Saya pun macam amazed. dia tahu Wah, ya mantap.
Dia bagi kenapa 21? Oh, okey. Betul lah dia bagi 20 Alright. Kalau tuan-tuan tak nampak komen so dia bagi 20 lah. Perancangan harta pusaka yang tidak memadai, pertikaian keluarga, ketidakpastian dalam wasiat, beban cukai. Konflik dengan wasi ni saya tak pasti. Wasiat ke? Then, tadi kita, sorry, mana saya nak tunjuk satu lagi tab Sekarang ni kita dalam proses planning tau. Untuk yang tak clear, sekarang ni kita guna app ebook creator ni untuk planning. Maknanya untuk dapatkan satu overview wasi is executor. Oh, okey, penjaga wasiat. Okey. Sepati bagi wasiat wasi. Okey. Apa ni app ni kita guna untuk dapatkan overview ebook kita tu macam mana. Maknanya ini adalah dia punya table of content, kita dah ada. Kemudian kita dah ada pengenalan. Satu pusaka boleh menjadi satu tugas yang mencabar. Banyak faktor. Ebook ini memberikan panduan kepada pembaca. So kita dah ada dah. Dia dah tulis dah. Sebab 1, sebab 2, pertikaian keluarga, emosi dan konflik. Yang tuan-tuan tengok ni dia tak siap lagi tau. Macam saya cakap tadi, ini baru dalam fasa planning. Ni overview je. Macam ringkasan lah. Okay. Dah siap dah ni. Dia dah siap listkan lah. Dah siapkan overview ni. Sebab ada 20. Lepas ada conclusion. Kemudian ada about the author. Nanti ni pun kita boleh tulis juga. Call to action ni. Contohnya. Tadi apa ni? 20 sebab harta pusaka. Okay, contohlah nak elakkan daripada mimpi ngeri ni. Contact lah Tuan Muhyiddin. Tulislah dekat call to action ni kan. Hubungi kurungan nama Muhyiddin kan. Untuk mendapatkan konsultasi percuma. Dia siap bagi marketing suggestion macam mana kita nak, lepas tulis tu nak buat apa? Lepas tulis tu gunakan media sosial dan pemasaran email. Cipta halaman landing page lah. Halaman pendaratan ni landing page untuk mengumpul alamat email. Gunakan harga yang kompetitif untuk versi berbayar. Betul? Boleh je buat 10 ke 5 ke versi yang pendek untuk free. Kalau nak bayar dapat 20. Gunakan ebook untuk menghasilkan prospek atau upsell perkhidmatan lain. Pun boleh. Saya nak tunjuk satu lagi tab. Saya nak tunjuk So tadi untuk planning kita dah guna ebook creator. Kita juga boleh guna Coach Lava. Saya tunjuk sekejap. Okay, ni kita try guna Mr. Writer lah. Sorry. Nak kena betulkan balik dia punya presentation tu. Saya rasa better guna Mr. Writer. Coach Lava ni lebih kepada marketing. Mana tadi? Coach bawah ni. Ni. Coach Lava ni marketing. Coach Fifit ni AI untuk fitness. Mr. Writer ni dia macam lagi utama untuk menulis lah. Kenapa dia kosong? Kita try sekejap. Saya nak tulis satu ebook tentang sementara tu, antara yang 32 orang yang join ni, kalau nak kita tunjuk contoh live nak buat ebook untuk bisnes korang, bisnes anda, bagi tahu lah dekat komen. Ebook tentang 20 sebab atau pusaka jadi mimpi ngeri. Okay. Boleh. Yang ni saya rasa tengah ada something yang pelik ni. Sebab biasanya dekat tepi ni dia akan keluar apa yang saya dah pernah tulis sebelum ni. Sekejap refresh sekejap.
Coach, Mr. Writer. Okay. Kalau dia tak keluar, tak apa. Kita just utamakan ebook creator tadilah. Next time, tuan-tuan yang dah subscribe Lavanet tu, bolehlah eksperimen gunakan Mr. Writer ni. Saya sebab malangnya ada kekangan line internet sikit. Minta maaf banyak-banyak. Kita back to ebook app creator lah. Ebook creator. Okay. Okay, katalah untuk pengenalan ni kan. Dia dah bagi pengenalan. Pengusaha atau pusaka boleh menjadi satu yang mencabar, terutamanya apabila terdapat banyak faktor yang boleh menimbulkan masalah. Buku ini memberikan panduan kepada pembaca untuk memahami 20 sebab utama mengapa harta pusaka boleh. Okey, kalau tuan-tuan yang macam Tuan Muhyiddin ni mungkin dia expert lah bidang ni, dia tahu kan, dia ada knowledge pasal bidang ni. Bolehlah tuliskan sendiri. Tambah-tambah sikit kan, info apa yang tuan tahu kan kat pengenalan ni. Tapi kalau tak ada idea kan, sama kan nak kena guna Mr. Writer ke? Tak ni. Social kita tak clear. Bukan Mr. Writer tak okey, line saya yang tak okey. Refresh pun sama kan? Apa ni? Refresh pun sama kan? Tak dengar tuan, speaker problem lah. Refresh sama kan? Oh, sekejap refresh. Dia ada halangan sikit kan kalau line tak apa elok kan. Itu tu. Saya nak tukar kepada hotspot, tapi saya takut nanti apa ni. Tak apa, untuk rakaman tak apa mas. Kita proceed dulu lah untuk kelas kita. Okay, maknanya tapi kan kalau saya tukar ni, takut nanti session ni pun stop, betul tak? Okay, betul. Ataupun Tuan Suhaimi login, Tuan Suhaimi ke Tuan Fizuddin ke login dulu dekat Podnik punya email tu, and then join sebagai host, lepas tu baru saya boleh leave. Boleh. Nanti kalau dah join, bagi tahu saya. Untuk yang dekat dalam ni, tu maaf banyak, malam ni ada kekangan lain sikit. Saya bukan dekat stesen yang biasa. Sebenarnya saya dah try dah petang tadi. Saya dah try sikit-sikit dah. Okey je. Petang tadi saya dah buat yang tadi saya tunjuk tadi kan, untuk ibu berpantang kan. Kerana malam ni pula tak keluar pula. Patutnya ada ni. Tak maaf banyak. Bagi masa sikit kan. Sementara tu kalau ada yang nak komen bisnes yang nak kita tu buat contoh live apa ni, ebook kan, komen lah, nanti kita tengok. Kita tengah nak sort out isu connectivity ni dengan team. Wasin ada kot? Wasin ada? Oh iya ke? Tuan masih ada ke? Tadi nampak ada tadi. Saya dah log out dah ni. Apa? Dia check kat WhatsApp ni. Dia try login.
Kalau Tuan Fizuddin ke Tuan Saimi ke dah boleh login dekat Phonik punya email ni, bagi tahu Share detail Mat. Oh, share detail sekejap. Mana? Ni. WhatsApp lah. Nanti login yang tu, lepas tu join as host. Harapnya sesi ni tak terkeluar lah, sebab saya kesian dekat yang apa ni, peserta yang dah join ni, takut nanti diorang nak kena masuk balik kan, takut menyusahkan diorang pula. Jadi sementara tu, saya ingatkan kita proceed jap. Saya cerita dulu overall, lepas tu baru saya tunjuk macam mana nak buat guna AI tadi. So saya share dulu dia punya teori. Ni sesi teori, lepas tu kita buat praktikal. Tadi kita dah planning kan, planning kita guna e-book kereta. Dekat planning tu, apa ni, dah ada overall, kita punya dah ada overview, ada pengenalan, dia dah bagi dah 20 sebab tadi apa semua kan. So kita nak menulis pula. Okay, lepas dah planning, dah dapat semua. Okay, Mat. Sekejap switch account je. Nanti Mat dah tukar wifi betul? Okay, audio clear ke? Tadi okey kan? Alhamdulillah. Okay, saya dah pakai hotspot. Kita try buka Mr. Writer. Sama. Saya tengah nak buka ni, sekejap ni. $20 Januari.
Oh lah, chat tadi dah hilang 20 mimpi ngeri. Harta pusaka kot. Saya rasa app coach problem Tuan Hafizuddin dengan Tan Suhaimi punya. Cuba try dekat lawan net tuan. Okey tak? Sebab app gambar okey tau. Takut coach yang tengah ada bug malam ni. Kena pula malam ni pula dia tak ni. Kalau macam okey je man. Alamak. Mana saya nak buat ni? Dengan saya tak gambar okey. Coach yang tengah tak boleh nak load ni. Saya try sekali lagi. Sebab kita nak buat ni guna lawan net kan. Nampak kan? Dia tak boleh nak load lah. Kita try guna apps copywriter. Dia perlukan detail apa. Coach Rafa sama kat Man? Macam mana? Rafa okey tak? Coach Rafa okey tak? Sama tak? Sama tak? Saya punya coach yang jam. Ya. Kalau copywriter tak boleh ke? Boleh tak saya tapi tak boleh. Convert email copywriter product info. Semua ni nak buat ni. Tak dapat. Kalau nak minta tolong Tuan Hafizuddin ke Tuan Suhaimi ke, tapi macam mana tuan yang presentkan coach writer tapi copy paste arahan dekat komen ni. Boleh tak? Boleh. Ni try nak try buka saya pun. Saya pun Kan? Saya boleh stop tak? present. Saya tengah cuba nak onkan dia. Okay, kita try ni. Ambil pengenalan ni. Okay, ambil pengenalan ni. Lepas tu minta coach Mr. Writer tolong sambungkan. Man, switch balik account boleh? Saya nak login tak boleh. Kena buka melalui email sendiri ke. Man login balik account Podnik ni. Jadi saya switch masuk account saya okay. balik. Saya present melalui email saya. Macam mana? Saya log out. Saya encode dulu. Encode yang Aiman ni. Lepas tu masuk balik pakai email. Ya semua ada masalah teknikal sikit. Okay, done.
Okay, saya dah komen tu. Saya try share screen. Ah, Eh. Okay, nampak? alright, nampak? Okay, Man copy kat apa arahan dia dekat komen, saya tunjuk lah. Tak dapat Tak nampak Oh dah ada. Nak copy enter masuk. Sekejap, saya komen sekali lagi. Right. So nak bagi dia arahan apa kat writer ni? Just copy yang ni ya? Tu saya copy paste je. Saya dah tuliskan tolong sambungkan jadi satu bab yang lengkap. Okay, Saya rasa dia boleh saya rasa dia boleh buat tu. macam ni ya? Tekan je. Oh, tapi kita tak bagi intro pasal apa kan? Tak apa, rasanya dia faham ni. Oh, laju. Alamak, ke nak kena copy paste semua dia punya ni dulu Okay, macam ni kita tunjuk macam ni. Mengcopy yang tadi, yang daripada ebook punya ads tadi, dia bagi dia punya topik dia kan. Satu apa dua dia, copy tu kita akan minta writer sambungkan topik. Yang ni ke? Betul. Sekali dengan apa? Sebab semua ni Tapi dia tak boleh nak copy full lah, dia boleh muat 12 Apa, kita tunjuk contoh 10 lah. Kita contoh 10. Okay. Okay. Terus kita bagi arahan lah dulu. Nak bagi arahan tu kan? Nak minta dia cakap kita tengah buat ebook. Okay. Saya suka dia buat ikut satu-satu, macam kalau sebab satu ni tolong tulis jadi satu bab yang lengkap. Boleh tak? Bagi arahan lah. Kalau dah copy paste tadi tu, tolong tulis sebab satu menjadi satu bab yang lengkap. Oh, nak ambil table of content ni Kita try dulu. Tu nak minta dia explain topik satu kan? Ambil apa ni, sebab satu tu minta dia tolong tulis jadi satu bab yang lengkap. Nak copy paste ni pun boleh. Apa tadi? Perancangan tadi dekat app ebook tu kan, kita tadi dia ada bagi explanation pendek kan. Untuk topik ni apa yang isi ada. Kita copy sekali. Kita bagi tahu dia sikit lah, bagi dia nampak sikit. Saya komen je. Tu sebab satu perancangan. Okay. Tuan-tuan boleh tengok macam mana Tuan Hafizuddin tulis arahan kepada Mr. Writer tu. Dia bagi tahu dia kita nak buat apa.
kita nak buat ebook bertajuk sekian-sekian, tapi kita ambil balik table of content yang dekat waktu kita planning tadi tu. Kita planning tadi guna apps ebook creator kan. Kita ambil daripada apps ebook creator tu, copy je dekat copy and paste masuk dalam Mr. Writer punya apps. Ni Mr. Writer ni. Ebook creator tu saya boleh access tadi. Mr. Writer ni yang ada masalah sikit. So ni kita minta Tuan Hafizuddin untuk bantu wakilkan. Contoh Okay. So boleh tengok satu lagi saya nak beritahu, Tuan Hafizuddin tulis dengan agak detail Memanglah AI ni dia memudahkan kerja kita kan, tapi dia memudahkan kerja tau, dia bukannya macam dia bukan magic lah. Kita nak something tu kita minta terus dia akan bagi ikut apa yang kita nak. Tak, kita kena bagi dengan agak detail kalau kita nak result yang lagi detail lah. Kalau kita bagi arahan yang umum, kita akan dapat result yang umum. Okay, saya try sana. Boleh. Betul. Satu bab. Nampak Man? Ada tu. Settle. Keluar satu. Keluar. Alright. Sekejap. Ini saya nak. Okay. Tuan-tuan boleh tengok ni, dia dah tuliskan yang lengkap lah tu. Kekeliruan mengenai pembahagian aset, pertikaian di kalangan waris. Ini baru satu bab Saya sekarang guna email Family Potnik ke? Family Potnik. Ya nak kena admit orang. Oh patutlah ni. Okay. Admit. Okay. Kat mana saya nak? Oh okay. Tuan Hafizuddin send dekat mana Kat WhatsApp boleh tak? Boleh. Send kat WhatsApp. Sekejap saya nak demo macam mana nak susun dia dekat dalam Google Drive. Dah. Dapat. Alright, terima kasih. Untuk malam ni kita tunjuk satu bab tak apa kalau kekangan macam ni kan. Kita tunjuk sampel satu bab daripada flow dia daripada apps ebook tadi kan. Kita dapat topik apa kita nak buat. Kita dah dapat topik-topik bab dia. So daripada bab tu kita minta coach writer ni buatkan panjang dan tunjuk macam mana kita susun lah. Betul. Dan ulang perkara yang sama untuk bab-bab yang lain lah. Betul. Sekejap saya nak tengok. Untuk back kepada presentation. Alright. So tadi planning saya dah tunjuk. Ebook creator tu dia bagi Tuan Muhyiddin minta 20 sebab harta pusaka jadi mimpi ngeri tu. And then bila kita nak pergi kepada writing seperti yang Tuan Hafizuddin tunjuk tadi, kita pergi kepada app Mr. Writer, bagi arahan, copy paste balik table of content apa semua dengan penerangan yang apps ebook creator dah buat tu, and then generate. Dah siap tu, dah siap tu, kita pergi ke Google Drive. Sekejap saya buat satu Google Drive. Sebab harta ni Google Drive sebab kita nak publish dia jadi ebook ni, harta pusaka jadi mimpi ngeri. Alright.
Lepas tu kita copy daripada apps ebook creator tadi, masuk ke sini. Okay, table of content kita dah ada. Masuklah buat satu ya. Ini okay, lepas tu kita copy paste balik yang Mr. Writer dah tulis tadi. Panjang. Dia akan tulis panjang tau. Macam ni, hebat sekali topik ibu anda. Yang ni kita tak payahlah. Tak nampak. Nampak kan? Nampak. Yang ni kita buang Ni pun kita buang. Samalah nanti hashtag ni buang lah. Okay. Yang dia punya star ni nak buang boleh. Buang. Ada minor editing yang kita kena buat lah. Boleh juga nanti try. Bawah ni pun sama. Bab ini sepatutnya memberikan membaca kefahaman. Bla. Okay. Ni buang. Tiap satu bab. Flow yang sama. Minta kepada Mr. Writer tadi untuk buat bab 2. Ni satu bab kan. Katalah satu bab ni satu page lebih ke. Kemudian nanti dah minta Mr. Writer buat bab kedua. Copy paste balik. Sambung je flow yang sama. Okay. Lepas dah menulis, tadi tu fasa menulis lah. Okay, kita susun dah semak. Sama juga. Kalau kita banyak menaip sendiri, kita copy paste lah. Masuk ke dalam Mr. Writer tadi untuk minta dia semak kan. Tulisan ada typo ke apa ke. Ada yang nak bertanya ke? Kalau ada yang nak bertanya, komen terus Sebab kalau cakap saya tak, speaker tengah ada problem. Susun dan semak ni valid kalau kita banyak menulis sendirilah. Kalau kita banyak guna AI, tak apa. Tak ada typo biasanya. Cuma tuan-tuan kena hati-hati juga sebab kena macam contoh harta pusaka ni kan. Kita kena ada knowledge, yang lagi mendalam daripada AI. Sebab kita kena semak balik ni harta pula. Kita kena semak balik info-info yang dia bagi ni. Betul tak? Ni bagi mereka yang memiliki perniagaan, menjejaskan kesinambungan perniagaan. Kita kena semak balik Jangan terlalu harap macam fully dekat AI. Kalau tambah-tambah topik berat macam ni, bagi saya ni topik berat lah. Sebab ni tak masuk lagi kepada kita punya macam beban cukai ataupun ada konflik dengan wasi ni. Mungkin ada topik-topik yang lagi berat kan. Sampai aset luar negara ni. So kita kena ada ilmu juga dan kita kena semak sendiri juga. Betul tak apa dia tulis ni. Cuma dia dah jadi mudah lah sebab contoh kalau kita nak type, nak buat, kalau saya sendiri nak buat table of content ni pun dah makan masa lama ni. Nak dapatkan 20 sebab ni, dah lama dah ni. Tapi tadi bila kita minta dekat ebook creator, dekat app ebook creator tu, tak sampai seminit dah siap kan. Sama juga ni, kalau saya nak tulis ni walaupun dah ada idea asal tadi tu, lama lah. Tapi bila kita minta Mr. Writer, boleh kata immediately dia bagi tadi. Cuma yang lama tu sebab kita kena tukar-tukar account kan. Bila once dah smooth, yang sebenarnya smooth je lah. Pergi kepada Mr. Writer tu, bagi arahan, dia keluar macam ni je. Okay, dah susun, dah semak tadi.
masukkan dalam Google Drive. Dalam Google Drive. Inilah saya dah masukkan dalam Google Drive. Nanti kita susun je. Lepas tu, okay, e-book yang kita nak buat ni, kalau boleh janganlah terlalu boring. Cuba juga include gambar. Okay, kat mana nak buat gambar? Saya dah bagi apps yang ada dekat dalam Lavanet lah untuk buat gambar. Contohnya image creation, real AI image, AI real poster, AI digi poster. Yang ni real AI image. Okay, nak buat apa ni? Saya nak try buat cover depan lah. Kita try buat cover depan. Apa pengurusan harta pusaka adalah English apa dah? Inheritance. Tak tahu. Inheritance. Oh, ada soalan tadi. Dokumen tu perlu asingkan bab ke? Dalam dokumen tu perlu asingkan bab ke? Sebaiknya asingkan bab. Kita asingkan ikut bab 1, bab 2, bab 3 supaya senang pembaca, lagi clear lah. Dan e-book creator pun tadi dia dah susunkan untuk kita. Dia dah susun kan? Ada sebab 2, petikan keluarga, ketidakpastian, beban cukai. So kita follow je flow yang dia bagi ni. Flow yang dia bagi ni dah clear dah ni. Okay. Lepas tu betul yang dia bagi tu CP je. Betul. Kiranya untuk kalau ada ilmu, yelah untuk bidang ni bila ada ilmu yang lagi dalam, kita boleh tambah sendiri supaya lagi detail dan lagi berkualiti lah kita punya e-book tu. Tadi saya nak buat ni kan, cover e-book kan. Apa lah, kita try lah. Cover e-book untuk bisnes pengurusan harta pusaka. Kita try. Cover e-book ni try buat 9:16 ni, ratio dia. On AI Photo Director. Okay. Kita try. Dia ada banyak apps. Yang ni kan, saya tunjuk tadi. Ada AI Real Poster, AI Digi Poster. Ataupun nak try and error nanti guna je support image ni. Nak guna apa lagi? AI Digi Poster. Try je. Dah keluar result. Mantap lah. Tak tahu lah. Kalau tanya saya suka lah. So, saya bagi rate 5 bintang. Nanti download. Boleh upscale juga tau. Upscale lah. Kalau kata nak gambar tu sharp kan. Upscale lagi. Nampak ke? Okay, nampak. Dah AI tengah upscale. Tadi kita bagi arahan simple lah tau. Cover e-book untuk bisnes pengurusan harta pusaka. Lepas tu saya tukar setting kat sini, tukar letak aspect ratio dia nak berapa. Saya letaklah 9:16 ni macam ni sebab buku kan macam A4 kan, panjang sikit kan. Tak sure lah sepatutnya saya letak 2, 3 ni ke apa. Tapi nanti tuan-tuan boleh eksperimen sendiri lah. Ni gambar-gambar yang saya dah generate untuk e-book yang saya tengah buat tu. So bila ada gambar-gambar macam ni, e-book kita tu tak adalah boring sangat. Nak penuh dengan tulisan ni kan. Macam mana? Ni yang dah upscale. Saya download ya. So tadi kita dah generate gambar.
Okay. Ini dah jadi kita punya macam cover lah, ataupun introduction kita. Sebelum orang nak boleh mula membaca tu, diorang nampak gambar ni dulu. Okay. Sama juga nanti. Kita try ni. Boleh. Sekejap. Kita try lah ni. Pertikaian keluarga. Kita try. Dia keluar macam ni. Square lah. Kita try. Ni saya nak tunjuk ni. Sekejap ni. Boleh masuk teks terus tak? Masuk teks terus di bahagian mana tu tuan? Masuk teks terus. Maksud dia dekat cover tu kot, buat teks untuk cover. Masuk, ya dekat cover lah. Oh, okey. Okey, jom kita buat ya. Menarik tak gambar yang dia bagi ni? Sekejap dia tunjuk. Ni malam ni saya nak laju bukanlah laju sebab tadi kita dah macam ada kekangan kan, kita dah ada gangguan sikit. So biasanya dalam image idea ni, tuan-tuan tulis lah lagi detail kalau nak lagi detail. Pertengkaran keluarga di dalam sebuah rumah kayu ke ataupun di hadapan pejabat peguam di Kuala Lumpur ke, nanti ataupun pejabat peguam yang ataupun pejabat peguam ketika cuaca hujan, contoh. Tuan-tuan tulis lagi detail macam saya cakap tadi. Kalau nak hasil yang detail, prompt ataupun arahan kita tu kena lagi detail. Tapi kalau macam tadi saya buat yang simple je, pertikaian keluarga, dia still keluar hasil yang untuk saya okey ni. Saya download je. Lepas tu nanti saya tunjuk contoh nak masuk teks terus tu tau. Kita boleh guna macam Tuan Fazudin komen ni. Boleh pakai image editor. Ni saya tunjuk juga kira package lah. Hari ni kita nak tengok buat ebook A to Z lah. Ataupun nak pakai editor luar macam Canva. So tadi harta pusaka tidak memadai. Okay, start dengan bab baru. Kita letaklah gambar baru. Okay, masuklah bab kedua. Pertikaian keluarga. Pertikaian keluarga. Mintalah dekat Mr. Writer tuliskan. Ini copy paste bawah ni. Jadi satu bab. Ikutlah kita nak tambah gambar banyak mana pun kan. Tadi ada yang tanya boleh masuk teks terus ke? Sekejap. Saya tunjuk kat sini. Bila gambar tu dah siap generate, ni yang first tadi. First tadi tu dia tak sharp sangat. Boleh je guna. Saya kena ada lah. Sebab ada function upscale lah, kita upscale lah untuk bagi gambar yang lagi sharp kan. Okay, lepas tu kat sini tau, dia ada option untuk edit. Tekan je edit tu. Okay. Tu annotate, masukkan teks. Contoh font size tak media semua contoh. Sebab ada satu jadi inti tak tengah. Lepas tu ni setting ni nanti kita godek-godek lah ya. Betul godek-godek lah. Nak font color apa, nak font apa.
font besar mana. Itu boleh godek nak letak mana kan. So sekarang ni saya tengok atas ni paling sesuai. Bold lagi. Sekejap. Bold lagi. Apa nak italic. Adjust lagi. Okay. Siap lah. Ataupun nak besar lagi ke. Kalau nak besar lagi kita kena kecilkan sini. Tukar dia punya medium. Macam ni. Nampak ke? Okay, nampak kan. Saya tengah edit kan. Font jadi merah. Nak tukar jadi merah? Mimpi ngeri kot. Tak apa dengar tu saya ni. Boleh buat cuba warna merah cuba tengok. Boleh. Memang macam mimpi ngeri lah. Okay, ini kalau tuan-tuan nak buat gambar ni dekat dalam image editor Lavanet, maknanya katalah dah malas lah nak keluar banyak-banyak app kan. Tapi bateri macam. Tapi kalau nak apa tu, nak pergi ke Canva ke editor luar boleh je. Macam kalau Canva dia banyaklah lagi pilihan apps itu. Pilihan apps, pilihan font. Ni dia ada limited lah. Contoh kan. Dia limited. So tadi kita dah buat flow dia. Dah sampai image creation. Okay. Lepas dah buat. Sekejap. Okay. Macam mana nak tukar daripada Word ni. Dia ni kan format Word ni. Pergi ke PDF. Senang je. Kalau dekat Google Drive. Pergi dekat file ni. Pergi dekat download. Saya tengok sekejap Okay, nampak. Pergi dekat download. Lepas tu download je dalam bentuk PDF. Dah siap. Siaplah. Kita punya. Dia dekat bawah pula. Siaplah satu ebook kita. Bawah kat gambar ni. Macam ni kan. Nanti kita susun lah. Ebook tu kita susun lah sendiri. Screen. Tak nampak lah? Ya, nampak? Nak tunjuk PDF. Kalau nak tunjuk PDF tadi kena open dekat Chrome. PDF. Sekejap. Ya ke? Saya try. Right click PDF yang dah download tadi tu. Open as pakai Chrome. Tu present tag Chrome tu. Okay, faham. Okay, macam mana nak buka ni Right click. Window. Entire screen. Window. Try ni. Okay. Lupa lah betul juga dia dekat luar kan. Okay, tadi saya klik ni. Dah siap download. Saya klik ni. Nampak tak? To avoid. Okay. Kalau buka tu ni. Lepas tu, ni lah dia kita punya ebook. Nanti susun balik lah. Tarik ni ke atas. Lepas tu, ni kita punya table of content tadi. Ni bab first. Settle. Ni bab kedua. Start bab kedua. Dan sambunglah. Okay. Lepas dah download tadi, okay. Kat mana nak jual, nak agih? Jual ni saya buat masa ni saya belum lah nak
menjual. Tapi kalau tuan-tuan ada idea e-book yang nak menjual, jual lah. Satu, boleh jual dekat website sendiri. Satu lagi, boleh guna untuk email marketing. Satu lagi, ada platform nama dia Gumroad tau. Gumroad ni boleh jual e-book kat dalam ni. Nanti saya buka sekejap. Nanti bolehlah Google lah. Saya komen websites similar as Gumroad. Google website similar as Gumroad ni, kita nanti tengoklah alternatif lain. Tanya ada orang jual e-book $44. Macam mana ni? Oh ni banyak ni. Sekejap, kita tengok e-book. Tu ada $59. Ni trading $32. Itu jumlah murah dah lah. Bergantung pada topik kita. Next. Okay, macam saya nak bagi percuma pada bakal prospek. So saya ambil yang ambil yang last ni lah. Okay, kita dah masuk pada Q&A session. Ada tak apa-apa soalan yang tak jelas tentang macam mana nak buat e-book guna AI ni? Setakat tadi, nampak mudah tak nak buat e-book? Kita dah siap satu bab lah. Satu bab, walaupun ada halangan sikit tadi, tapi kita dah siap satu bab. Dan once tuan-tuan dah master flow tadi tu, tinggal nak continue je. Sehari boleh siap rasanya satu buku, tak sampai sehari pun. Okey tak? Mudah tak? Saya komen mudah kalau rasa mudah. Ada soalan tak? Apa-apa yang tak clear tentang macam mana nak buat e-book? Ini saya daripada cara kita buat tadi tu, mungkin yang akan ambil masa lama sebenarnya buat gambar. Kalau kita cerewet pasal gambar lah. Kalau kita okey je kan, gambar yang dia dah generate tadi tu, ambil gambar tu, tak sampai, rasanya malam ni pun dah boleh siap dah satu e-book. Tapi macam saya cerewet juga. So untuk e-book yang saya buat tu, saya sendiri akan banyak menulis juga. Saya akan minta AI ni macam untuk penambahbaikan lah. Penambahbaikan ataupun macam permulaan idea ke. Sebab kadang-kadang tak ada idea yang mula-mula tu. Tu yang kita minta AI buat kan tu. Okay, tak ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan, saya nak recap balik. Tadi kita guna platform Lavanet untuk buat e-book tadi. Untuk buat e-book, untuk buat semua fasa lah. Planning, writing, image creation. Kita guna Lavanet. So kepada yang masih belum subscribe Lavanet, nanti lepas habis session ni, kita akan share link dekat dalam group untuk tuan-tuan subscribe Lavanet. Kalau ada kawan-kawan yang affiliate Lavanet yang ajak join session malam ni, nanti tuan-tuan minta lah link nak register Lavanet dengan diorang. Tak ada soalan ke? Kalau tak ada, kita boleh end kot, Tuan Fizudin, Tuan Suhaimi. InsyaAllah, boleh. Tak ada soalan.
Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join. Saya minta maaf kekurangan tadi. So kita ada next session. Selasa depan kita ada next session. Topik saya tak ingat. Okay, untuk kita akan continue sikit untuk buat e-book ni. Oh, So next topic lah. Ya, saya cuba bawa, kita akan cuba bawa dari sudut pandang yang berbeza untuk buat e-book. Tahu tadi kita dah pakai e-book apps kan. Lepas ni kita cuba buat dengan cara yang ada cara yang lain sedikit. Oh, menarik. Okay. Next session buat e-book juga. Tapi daripada POV yang lain. Mungkin lagi senang. Nanti tengoklah mana yang lagi selesa kan. E-book ni berguna. Kalau saya ada tak pasti tuan-tuan follow ke tak dekat Facebook. Nama dia Khairul Hakimin something. Dia pernah ada kilang biskut. Hutang berapa 4 juta kot. Tapi antara step first dia untuk recover daripada hutang dia yang berjuta tu adalah dia jual balik e-book yang dia pernah tulis. Kiranya e-book ni aset juga sebenarnya. Okay tuan-tuan, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi hari Selasa. Nanti Tuan Sohimi yang akan present untuk kesinambungan topik e-book. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum.